Aisyah binti Syahrali. Dan saya Anas Hafiz bin Mat Fakrul Razi. Kami daripada TVPSS Al-Ghazali SMK Mahat Muar bersama jurukamera kami Auni Aisyah binti Said. Pada petang ini secara eksklusif dan bersejarah, kami akan menemu bual yang berhormat Fadlina Siddiq Mari kita saksikan. daripada TVPSS Al-Ghazali Mahat Muar. Informasi tepat, inspirasi generasi berilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama dengan Menteri Pendidikan yang berhormat Fadlina Siddiq. Assalamualaikum YB, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Kami sedia maklum bahawa RPM ini selari dengan aspirasi pendidikan Nadi Negara dan Dasar Malaysia Madani. Jadi, pada pandangan YB, apakah elemen penting yang diambil kira dalam pembentukan rancangan pendidikan Malaysia 2025 dan 2026 hingga 2035 ini YB? Ya, bila kita sebut tentang rancangan pendidikan Malaysia ini, sebelum ini kita dah ada pelan pembangunan pendidikan. Jadi rancangan pendidikan Malaysia ini adalah soal lonjakan. Maknanya kita harus memulakan lonjakan itu dengan lebih jauh. Sebab itu kita ada sasaran wajib capai itu. Kerana itulah dia lonjakan-lonjakan yang kita akan lakukan untuk menjayakan rancangan pendidikan Malaysia ini. Jadi berdasarkan sasaran wajib capai itu dan terus-terus strategik yang telah kita susun. Jadi siapa nama? Anis Khaila dan Anas adalah antara orang yang akan menjayakan rancangan pendidikan Malaysia ini. Jadi kita sangat berharap pada Khaila dan Anas untuk melihat sasaran wajib capai itu, kerana kesan dan impaknya juga harus dilaksanakan oleh para pelajar. Bukan saja pentadbir, bukan saja guru, tapi juga di kalangan pelajar. Okey? Alright. Terima kasih YB. Soalan yang terakhir, boleh tak YB bagi kata-kata semangat sikit untuk kami anak-anak ulul albab SMK Mahat Muar dan juga para hufaz di luar sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak Mahat Muar yang sangat cemerlang. Mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Manjada Wajada. Masya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bersama saya Anas Hafiz untuk TVPSS Al-Ghazali Mahat Muar. Sekarang kita bersama dengan Lembaga Pengelola Sekolah, Tuan Vixen. Apa khabar Tuan? Ya, selamat malam. Selamat berpuasa lagi. Baiklah Tuan, terima kasih atas kesediaan Tuan untuk ditemu bual pada hari ini. Baiklah Tuan, bagaimanakah Lembaga Pengelola Sekolah boleh mengukuhkan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menjayakan agenda RPM 2026 hingga 2035? Okey, sebagai wakil Lembaga Pengurus Sekolah, so kita akan kerjasama sepenuhnya dengan Kementerian dengan sekolah untuk menjayakan RPM seperti memberi sumbangan smartboard, asas keperluan asas sebagai alat tulis atau komputer. Ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas kesediaan Tuan menjawab soalan saya tadi. Semoga pelaksanaan RPM ini dapat dijayakan dengan gembilangnya di masa akan datang. Baiklah semua, sekian sahaja daripada saya Anas Hafiz daripada TVPSS Al-Ghazali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam TVPSS Al-Ghazali SMKA Mahat Muar. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Puan Sanisa binti Arif. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, soalannya, apakah inti utama RPM 2026 hingga 2035 yang akan menjadi keutamaan kepimpinan Puan sebagai pengetua di sekolah? Okey, terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Boleh saya pegang? Okey. Saya rasa saya ucapkan tahniah pada wartawan muda di SMK Mahat ni. Yang pertama sekali, soalan awak adalah tentang intipati rancangan pendidikan Malaysia sebagai pengetua, betul? Okey, jadi sebagai pengetua, pada pendapat saya, intipati rancangan pendidikan Malaysia ni yang satu dekad ni bermula pada tahun 2026 sehingga 2035, selama 10 tahun. Saya bersama rakan-rakan pengetua daerah Muar menyambut baik tentang rancangan pendidikan Malaysia ni, dan kita berfokuskan kepada untuk meningkatkan mutu, merapatkan jurang serta meraih kejayaan bersama daripada peringkat dasar sampailah ke peringkat yang tinggi. Jadi perkara ini kita lalui bersama memastikan semua pelajar berilmu, beradab, berkemahiran, berkeyakinan serta mempunyai daya tahan. Seterusnya, kenapakah rancangan pendidikan Malaysia dijalankan? Jadi salah satu sebabnya
rancangan pendidikan Malaysia dijalankan untuk memertabatkan kerjaya seorang guru itu sendiri, di mana kalau kita lihat kat sini bagaimana guru-guru ni diberi kebajikan yang baik, serta kalau kita lihat kat sini salah satu sebabnya adalah guru-guru dinaikkan martabatnya melalui pendidikan ataupun melalui latihan melalui PLC bersama-sama rakan guru untuk meningkatkan PDPC yang berkualiti. Seterusnya kalau kita lihat sekarang ni dasar digital kan. Jadi salah satu fokus utama rancangan pendidikan Malaysia yang kami pengetua-pengetua kena fokuskan adalah tentang pengintegrasian lah digital dalam PDPC yang berimpak tinggi. Jadi secara keseluruhannya kalau kita lihat kat sini mengurangkan keciciran, memastikan semua murid mempunyai literasi numeracy yang dikuasai daripada darjah 1 sampailah ke tingkatan 5, 11 tahun belajar betul, tambah prasekolah 1 tahun dah jadi 12 tahun betul. Jadi harapan saya semua dan semua pengetua yang lain adalah rancangan pendidikan Malaysia ni kita dapat laksanakan sebagai satu dasar kepada tindakan praktikal di peringkat sekolah untuk PDPC yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan. Sekian saja daripada TVPSS Al-Ghazali SMK Mahatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya Anas Hafi untuk TVPSS Al-Ghazali Mahatma. Sekarang kita bersama dengan YDP PIBG Tuan Dr. Kamarul. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okay. Terima kasih atas kesediaan Tuan untuk ditemu bual pada hari ini. Ya. Baiklah, apakah peranan ibu bapa yang sesuai untuk menyokong kejayaan RPM 2026 hingga 2035 ini Tuan? Okay. Terima kasih kepada siapa nama tadi? Anas Hanafi. So seperti yang kita tahu, pendidikan bermula daripada rumah. Bermaknanya seawal hari pertama lahir hinggalah anak-anak memasuki alam sekolah rendah dan kemudian ke sekolah menengah dan seterusnya. Maknanya ibu bapa lah yang mainkan peranan paling penting lah. Bermakna segala segi bentuk dan juga pendekatan pembelajaran itu harus bermula daripada rumah lah. Jadi apa yang ibu bapa dapat lakukan di rumah adalah pertama sekali dari segi memberi semangat kepada anak-anak dalam memastikan anak-anak sentiasa bersedia dan sentiasa terbuka untuk menerima sebarang ilmu yang akan dipelajari di sekolah lah. Dan apabila selesai pembelajaran di sekolah, ibu bapa pula perlu terus menyokong anak-anak. Satu, mungkin dari segi memberi rasa prihatin terhadap apa yang dipelajari di sekolah, dan sekiranya mendapati sebarang kelemahan atau kekurangan dari segi ilmu dan juga semangat anak-anak, jadi ibu bapa mungkin boleh memberikan sebagai contoh kelas tambahan ataupun ibu bapa sendiri menjadi tenaga pengajar di rumah dalam memastikan bahawa setiap topik yang dipelajari oleh anak-anak itu dapat pengukuhan dan seterusnya dapat membantu pihak sekolah lah dalam memacu kecemerlangan anak-anak lah. Tuan atas penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Baiklah semua, sekian sahaja daripada saya Anas Hafi daripada TVPSS Al-Ghazali Ma'had Muar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi Khairila Jasmine dalam TVPSS Al-Ghazali SMK Mahatma Muar. Hari ini kita berada bersama saudari Putri Aina Adriana. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saudari, sebagai pemimpin pelajar SMK Mahatma Muar, apakah harapan saudari selepas mendengar tentang pelaksanaan RPM pada hari ini? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya berharaplah dengan adanya tekad RPM ini dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sekolah kita, justru menjadi satu lonjakan paradigma untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang terbaik di Malaysia. Saya juga berharap dengan adanya tekad RPM ini, dia dapat melahirkan lagi insan-insan yang tinggi adabnya, ilmunya, budi pekerti dan daya saingnya. Dan ingatlah, adab dulu baru ilmu. Dan saya ingin akhirilah kata-kata saya dengan satu slogan dari tekad RPM ini. Closing the gap, rising the bar, together we succeed. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari atas jawapan yang sungguh bernas sebentar tadi.
Sekian saja daripada TV PSS Al-Ghazali SMKA Mahat Muar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.